Cabaran 50 countries before 40 belum habis, makin dekat ni makin berdebar pula aku rasa. Lepas Bosnia, perjalanan diteruskan ke negara yang ke-49 dan kali ni bukan negara biasa-biasa tapi kita akan ke Montenegro. Country ke-48 Bosnia, lepas tu sekarang kita dah sampai dekat Montenegro ni yang ke-49. Macam itulah. Welcome to Montenegro. Sebelum tu, ramai sangat minta tips travel DIY dan sejujurnya kos tip kita orang biasanya bajet memang rendah. Bagi kita orang sebenarnya simple je. Ada dua kos paling besar dalam travel ni. Lepas tu sebab dekat tiket ni dia tak ada tulis luggage tu kena bayar ke apa. So aku pun tak aware lah benda tu. First, tiket flight. Yang kedua, accommodation. Tiket flight ni kalau salah timing beli, harga memang terus mahal. Nak murah, kena fleksibel dengan tarikh dan juga destinasi. Kita orang memang tak ada destinasi spesifik untuk travel. Mana destinasi yang tiket dia super murah, situlah kita orang pergi. Accommodation pula, kita akan cari lokasi yang strategik tapi masih affordable. Average dalam RM250 satu malam untuk 4 orang. So kalau 10 hari travel baru RM2,500. Tu je tips dia. Kalau kita dapat kontrol dua benda ni, kita macam dah menang half game. Separuh lagi benda lain macam makan, shopping, activity, semua tu boleh adjust macam kita spend dekat Malaysia. So sekarang ni persoalan dia, betul ke Montenegro ni memang betul hidden gem atau sekadar overhype? Sebab ramai yang cakap walaupun negara dia kecil tapi cantik dia luar biasa. Siap ada yang cakap lagi cantik daripada negara EU yang lain. Nak tahu betul ke tak? Jom kita explore sama-sama untuk tamatkan cabaran 50 countries before 40. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. Good morning. So, hari ni hari terakhir kita dekat Bosnia. Pagi ni kita orang semua dah ready untuk terus gerak ke bus station untuk ke negara yang ke-49. Perjalanan masih belum habis lagi. So, jom. Let's go. So, tadi kita check out dari rumah tu pukul 8.45. Macam biasalah, masuk kat dalam ni, nak ke platform tu memang kena jumpa kaunter dulu, nak tanya platform berapa dan kena bayar tax untuk station. Tapi kat sini dia charge 1 kom je. So, 4 orang 4 kom lah. So, ni dia bagi tiket. Lepas tu dia baru bagi tahu platform bus dekat platform 4. Tiket masih sama, beli dekat apps Get by Bus ataupun nama baru dia travelling.com. So, yang ni Mostar pergi ke Kotor, ambil masa 5 jam 45 minit. So, kita akan sampai kat Kotor pukul 3 suku. So, orang tiket dewasa €26, budak €13. So, jom kita nak pergi ke platform. Semalam daripada Sarajevo nak ke Mostar, kita naik Corsa bus. Corsa bus tu tak payah bayar luggage. Maksudnya dah input sekali. Bila sampai sini, kita orang memang standby duit untuk bayar station tax. Kan kena bayar kan tadi 1 kom tu. Lepas tu bila nak naik bus, rupanya luggage kena bayar. Kita orang ada 2 luggage. Satu luggage tu 3 kom, €1.5. Lepas tu kita orang punya duit, memang coins balance memang ngangam tinggal 3 kom je. Sebab Haikal beli air tadi. Lepas tu nasib baik ada standby euro. Lepas tu pergilah kedai beli air. Haikal beli air mineral 1. Dapatlah balance dalam euro tu, bayar dekat dia. Macam tu. So, untuk naik bus daripada Mostar ke Kotor, Montenegro, aku naik, yang bus aku naik ni bus ni nama apa ni? Yang bus ni nama Centro Trans. Kalau bus Centro Trans, luggage kena bayar 3 kom untuk satu luggage. Sebab ada 2 luggage je. Lepas tu baru dia bagi naik bus. Sebab kalau tak bayar luggage, tak boleh naik bus. Lepas tu masa dia tengok tiket aku tadi, dia kata ni berapa orang, 4 orang. Lepas tu dia macam good. Sebab biasa orang macam letak 1 nama naik 4. Tapi kita memang boleh letak 4 nama kan. So dia tahu good. Dia cakap macam tu. Okay, dia sebenarnya macam kita orang je tak tahu benda tu luggage kena bayar. Lepas tu sebab dekat tiket ni dia tak ada tulis macam luggage tu kena bayar ke apa. So aku pun tak aware lah benda tu. Kalau beli tiket dekat apps ni kan, ni kan ada macam kita buka macam ni aku tunjuk ni tiket yang kita dah beli, ni apps dia kan. Lepas tu pergi dekat tiket yang kita nak naik tu, macam ni contoh kat bawah ni ada information tau. Aku baru perasan ni tiket, travel booking information dengan receipt. Okay, bila buka kat travel booking boarding information ni, dia memang keluar macam ni. Dia bagi tahu bus station fee memang ada. So dia bagi tahu €1. Tapi tak adalah sampai €1 pun. Sebab kat sini tadi 1 kom seorang, semalam 2 kom seorang. So at least standby €1 je lah macam tu. Lepas tu selain pada stesen bus punya
punya fee tu standby je extra just in case luggage kena bayar. Jangan jadi macam kita orang ngam-ngam duit tiba-tiba rupanya boleh satu untuk satu luggage, sepatutnya lagi satu kena bayar lagi tak cukup duit. So standby. Dan untuk naik bas dekat Bangkai ni, make sure on time sebab bas dia memang very punctual. Macam ni bas pukul 9.30, 9.32 dia dah jalan terus sebab ada orang last minute masukkan beg. Semalam pun masa tu pun punctual juga, at least setengah jam sebelum bas gerak dah ada dekat platform. Vanilla being Vanilla, dia nampak SIM card dia terus suruh aku tarik sebab dia nak pakai. Bagus Vanilla, bagus. Dan okay. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scar. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. Okay. Perjalanan kan 6 jam daripada mana tadi? Mostar ke Kotor kan. So lepas naik bas tu, dalam sejam setengah lepas tu dia singgah kat satu tempat. Tak, aku ingat macam berhenti sebab apalah pula kan. Rupanya dia singgah kat tempat makan, Gonna eat something there, there is a toilet, of course. bakery. Aku rasa adalah kot benda-benda macam daging ke apa sebab aku bawa orang tu tapak buat ni atas bas kan. So tadi mula-mula perjalanan tu dia berhenti 15 minit untuk makan, tapi kita orang tak turun lah sebab sekejap je kan 15 minit. Cuma bila buka pintu tu sejuk gila kat luar sebab hujan pun hari ni kan. Lepas tu yang pertama. Yang kedua pukul 12.30, lepas 2 jam dia berhenti lagi setengah jam dekat R&R yang lagi satu. Yang tadi tu macam kedai tepi-tepi jalan je, macam kedai makan tepi, macam apa kedai makan tepi jalan macam kita naik bas pergi Terengganu pada KL tu, pada Kedah tu, macam tu. Lepas tu yang kedua tu setengah jam dia berhenti. Berhenti ada toilet, ada kedai boleh minum kopi dia kata. Lepas tu aku tahu masuk lah. Kita expect macam, kita tahulah taklah expect secanggih R&R kita kan. Tetapi rupanya mandom lah juga, tak ada apa. Ada tempat, memanglah ada tempat boleh minum-minum, ada toilet. Tapi masalah dia, orang dihisap rokok kat dalam tu. Lepas tu kita orang nak si dalam bas tak boleh sebab dia nak mati enjin setengah jam dia kata. So nak tak nak emang kena turun dan dia suruh duduk dalam tu sebab taklah sejuk macam kalau nak berdiri kat luar. So ada toilet guys. So memang toilet dia kena bayar 50 euro. 50 sen euro. Tadi kan semasa kita nak bayar luggage tu kan memang ada euro kan. So aku bagi lain masuk 50 sen euro tu masuk guna toilet. Lepas tu dah duduk kat situ, tiba Vanilla pula nak pergi toilet. Bila nak pergi toilet, aku dah tak ada coins yang 50 sen tu. Aku ada 2 euro sahaja. Dia macam kena masuk coins tau. Pasal aku pun bawa lah 2 euro tu pergi tukar ke orang R&R guys. So masalahnya bila kita tukar dengan dia bagi kita 1 euro. 2 euro kan kita bagi dia kan. Dia bagi kita 1 euro. Lepas tu dia bagi 50 sen, dia bagi duit dia. Macam duit bos ni dia bagi. Rugilah. Lepas tu macam tak apalah sebab masa pun dah setengah jam. Vanilla pula last minute kita toilet kan. Kita orang pun macam ambil je. Lepas tu untuk flow perjalanan kali ni, negara Balkan kan ada 11. Sebiar memang kita orang tak akan masuk sebab kena apply visa. So daripada 11 tu dah tinggal 10. Daripada 10 pula Romania dah pernah pergi. Lepas tu mana lagi kita pernah pergi Greece dah pernah pergi kan. So dah tinggal 8 negara. Daripada 8 negara ni ada 3 negara yang kita akan skip kali ni. Bulgaria, Croatia dengan Slovenia. Kenapa? Sebab Croatia dengan Slovenia tu dia kan macam belah atas sebelah. So macam tak nak mengganggu flow lah. Flow tak cantik kalau kita masuk tempat tu untuk next destination. So kita skip Slovenia, skip Croatia dengan Bulgaria. Bulgaria sebab tiket mahal sangat. So aku malas nak beli tiket mahal-mahal, terlalu mahal macam tu. Macam nak dekat 1,000 seorang. Lepas dia berhenti kat R&R setengah jam tu, dalam 40 minit lepas tu kita terus sampai dekat border control. So dia akan cop pasport
untuk masuk ke Montenegro. Lepas tu untuk cop pasport tu, driver bus akan collect kita punya pasport. So kita orang start lama kat situ tadi sebabnya ada tu daripada China, dia kena masuk guna e-visa. Tapi masa dia pasport tu, dia tak bagi sekali dengan dia punya e-visa yang printed tu. Lepas tu macam driver bus kena naik balik, turun balik, naik balik, turun balik. Aku rasa kat situ pun macam wasted dah 40 minit. So sepatutnya kita orang sampai sini pukul 3 suku. Sekarang ni dah pukul 4 suku, nak dekat maghrib lah baru sampai. So begitulah perjalanan dia. Dan cuaca masih lagi hujan dekat sini, tetapi dalam 20 minit nak sampai ke bus station ni, view tepi jalan sangat-sangat cantik. Belah kiri kita akan nampak gunung, bukit yang memang cantik sangat-sangat. Bukit dia susah aku nak define bukit dia cantik macam mana. Aku ingat ada macam snow tau, tapi bukan. Color bukit tu warna putih dengan batu-batu, memang cantik lah. Lepas tu belah kanan pula background bukit, lepas tu ada laut. Laut dia tu macam kita sampai Paros kita nampak laut macam tu. Memang sangat-sangat cantik. Walaupun cloudy pun cantik. Kalau tak cloudy aku rasa memang terlalu cantik. Memang sangat cantik lah. Dalam kamera mungkin tak nampak lah kot yang kita record tu macam cantik dia tu macam mana, sebab cermin tingkap dengan berairnya basah, tak boleh nak fokus betul-betul kan. Tapi memang terlalu cantik Montenegro ni guys. Sebenarnya wishlist aku dah lama dah. Kita orang nak pergi tahun 2018 sebenarnya, tapi tak jadi. Nak postpone ke 2022 tak jadi. Sebab aku memang plan kalau nak tambahkannya datang bulan 9 ke 10. Itulah rezeki Allah dah tentukan datang time ni. Time hujan pula tu. Tapi hujan-hujan pun nampak cantik juga. Nak dekat 7 jam jugalah perjalanan sampai kat sini. Cuma bas dia lebih baru, lebih selesa daripada bas yang sebelum ni. Cuma bas dia tak ada wifi. Kalau bas yang daripada Bosnia nak ke Mostar tu, bas dia macam bas lama sikit tapi ada wifi, tapi ni tak ada. So tidurlah. Lepas tu aku memang dah masak pasta siap-siap turun keluar tadi. So Vanilla dengan Amy makan pasta dalam bas. Aku tak makan, nak diet kan, kurus. Haikal pun tak makan, kita orang sama-sama nak kurus. So now kita dah sampai kat sini, kita nak jalan kaki ke Old Town. Sebab apartment kita dekat Old Town. Nak ke tempat bas ni, dia sebenarnya dah lalu Old Town. Aku tadi dah masa dia dah lalu Old Town tu kan, macam lagi 200 meter je nak sampai rumah, tapi tak ada tempat untuk bas berhenti. So kita stop kat sini dan kita kena sambung lagi berjalan dalam 800 meter, 10 minit lah macam tu. So jom kita ke apartment sebelum gelap. Let's go. So ni tempat bas dia. Yang ni jalan menuju ke Old Town. So kita akan jalan straight situ untuk ke apartment. Nampak tak dia punya bukit aku cakap cantik tu? Tu ni lah bukit dia. Yang follow Image Travel daripada kecil, daripada 3-4 tahun tu, tengok Image sekarang dah tarik lagi kita orang dah. Image dah besar. Sekarang ni sebenarnya dah gelap ni. Dah macam maghrib betul nak dekat isyak dah. Tapi kat dalam gambar, kat dalam video ni nampak cerah. Jom sambung. Was that even for? Was you playing your games? Was you really bored? No. I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Didn't see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Kedai ni dia halal lah, dekat halal dekat bawah tu. After all this time, this is it for us. Oh, I really should've known. Be with that and right till we hit a red light. Didn't see the side. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. Thought your love was real, but it never was. No, you can't decide. Okay, so ni rumah kita untuk 3 malam. So kita masuk je pintu, kita akan nampak toilet dia kat sini. Toilet tak ada bidet lah sebab dekat Montenegro kan. So dia punya tempat shower dengan sink. Kalau yang apartment yang ni dia ada satu bilik je. So ni dia punya master bedroom dia. Very simple.
Lepas tu, tapi ruang tamu dia besar. Ni ruang tamu dia. Dan yang tu sofa bed. Dia dah bagi comforter ke apa semua kat tepi tu. So ini dengan vanilla kat sini ya. Yang ni meja makan dia. Dan dekat sini ada kitchen. Kitchen dia electric hob. So ada sink kat tepi tu. So kita masak kat sini. Kita makan kat sini. Kita tengok TV kat sini. Dia memang betul-betul dekat sangat-sangat dengan Old Town tu. Dekat dah. Old Town memang dalam. Memang dalam Old Town. So ni je lah bilik dia. So asalnya aku book kat tempat lain. Tapi aku kan suka duduk loft sebenarnya. Pasal aku book benda tu loft. Tapi bila kita sampai kat bosnya tu, loft dia macam tu punya seksa nak tarik. Aku pun tukar. Sebab aku memang akan book yang free cancellation. Aku cancel yang tu, aku book yang baru kat sini. Harga lebih kurang sama. So yang ni memang tu center Old Town. Yang tu aku rasa macam terkeluar sikit dari Old Town. Masuk kena naik bangunan kan. Loft mesti dah tingkat 3 ke tingkat 4 kan. Nak angkut beg apa pula kan. So kita stay kat sini malam ni. So ni barang yang aku beli tadi. Kita pergi supermarket kan. Total 22 euro semua. Kat sini dia pakai euro. Aku tak sampai kan, aku suruh email. Email lah sekarang tolong buka email buat luggage. Email tengah ambil benda tinggi-tinggi. Email dah besar kan. So ni gula. Nak masak kan, sebab sini susah dapat makanan halal. Sekilo, rupanya dia dah bagi gula kat sini. Kita orang tak check dulu sebelum keluar tadi. Ni tempat gula dia tadi kita tak check. Rupanya ada je sebenarnya. Gula, garam apa semua ada. Ni sabun basuh. Dah beli sabun basuh. Rupanya rumah ni tak ada mesin basuh. Apa? Chips. Vanilla suruh aku ambil chips. Dia sebab dia time travel je, dia boleh makan benda macam ni. Nak yang mana? Kita kena baca dulu. Lepas tu kita beli telur. Telur Yaya Jaja. Telur Yaya L 10. Berapa harga dia? 1 lebih. Ni 2 lebih harga dia. 2 euro lebih. Ini for baby lah. Kita beli mini croissant. Tak ada benda-benda yang syubhah. Boleh dimakan. Kita beli sardin. Ada 2 sardin. Kita beli 89 sen ini. Murah. Lepas tu kita beli susu. Mana dia jumpa benda murah. 1 euro. 1 liter. Ada 2 susu. Boleh makan dengan granola. Tu ni air mineral. Air Jananik ni 69 sen satu. Lepas tu yang ni biskut yang macam kat Bosnia tu yang nak. Hari tu dia minta sebenarnya. Tapi ni milk choco, Mia suka. So kita beli. Yang ni 1.49. So kita beli roti. Lama betul harga belik roti tadi. Roti mana boleh beli. Lepas tu kita beli garam, table salt, sea salt or sea salt 59 sen. Rupanya dia ada garam juga kat sini. Kita beli iceberg. Yang ni mahal sikit. Yang ni 1.49. Mahal lah. Kalau kat Malaysia baru RM3. Teh dia sekotak 1 euro. Boleh lah. Lepas tu kita beli bawang putih 53 sen. Ni timbang. Kita beli bawang besar. Yang ni 22 sen. Kita nak masak nanti. Tu ni vanilla punya air peach. Usual lah vanilla kan. So kita beli beras. Beras ni setengah kilo. Ni dalam 1 euro lebih lah. Sebab tu aku ambil. Dan tak mahal sangat pun. Dia ada banyak option lain lagi. 3 euro. So aku ambil yang paling murah. Boleh lah untuk 2-3 hari kat sini. So now kita nak masak. Sama aku tengok ni Tengok ni. Kitchen towel. Gemuk betul kitchen towel dia Tebal Nampak ni. So ni dapur dia. Semua tak ada minyak je lah. Tapi kita ada butter kan. Oh ada toaster lah. Ada coffee machine. Dengan dia bagi Nescafe. Oh ni cawan dia. Ada cawan espresso kat atas tu. Cantiknya cawannya. Ada heart. Ni buka yang atas maybe tak sampai. Atas kosong. Tak ada apa-apa. Atas yang tu satu lagi tu. Periuk ke? So ini dia menu cowboy kita yang paling cepat di tempat yang susah nak dapat makanan halal. Nasi putih, telur dadah. Ini sardin 2 tin tadi kita masak. Sardin in olive oil. Sedap ni. Kita ada iceberg. Ini ada bawang ni aku punya. Lepas tu Haikal dia nak makan ni. Pasta yang tak habis yang masak pagi tadi tu. Panaskan balik. So makan dengan telur. Masuk susu balik, fresh milk. Ni sos cili sebelum kita on travel. Aku pergi rumah kakak ipar aku kan. So dia ada banyak gila sos cili paket. So kita orang pun tapau bawa datang sini. Ada banyak lagi dalam luggage. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabana. Amin. Yummy. Macam mana minum dalam cawan? Tempat terus. Amen.
So itu saja untuk hari ini. Kita jumpa esok. Aku pakai baju umrah. Itulah baju umrahnya letak pasport kat situ. Tengok. Hari ni kan hujan kan. Tengok pasport tak basah. Sebab kita letak dalam ni. Kita letak dalam zip dulu. Lepas tu baru kita letak dalam ni. See you tomorrow. Welcome to Montenegro. Macam inilah nasib merantau guna bas. Tak naik bas hari ni tapi hujan kan. Paksalah tunggu dekat bus stand. Alamak, ada anjing lah belakang ni. Dia cuba ikut kita orang. Jalan dek. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Mana lah. Orang imagine kalau lah tentera penceroboh tu macam si ni, perempuan, memang lagi dia lost. Memang tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana ni? Pergi mana ni? Sebab jalan sempit banyak sangat. Ni dia. Memang feel bab jalan. Aku memang tak ingat. Sampai ke sudah anjing tu duk ikut kita orang. Bila si nak cross, dia nak cross juga. Alamak,